Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua yang sedang menonton podcast Jaib On Air di YouTube Jabatan Agama Islam Pahang. Tapi sebelum itu, sebelum kita memperkenalkan panel kita pada kali ini, saya nak mengajak kepada semua yang sedang menonton untuk subscribe, tekan sikit, lepas tu tekanlah loceng tu sikit dan boleh komen juga di ruangan komen. Dan komen-komen nanti insyaAllah yang murni ke, yang tak murni ke kita ambil insyaAllah. Dan kita akan buat penambahbaikan. Dan siapa yang ada soalan nak tanya, kan dia nak tanya berkaitan dengan Jaib ni apa sahaja, boleh letak di ruangan komen. Nanti kita akan ambil dan kita akan tanya pada next panel insyaAllah. Mungkin episod yang keempat, episod kelima, keenam. Nanti kita akan jawab soalan tuan-tuan di ruangan komen. Jadi sekali lagi, subscribe, like, komen, share. Baik, dan pastikan bagi tahu pada kawan-kawan podcast Jabatan Agama Islam Pahang akan bersiaran pada setiap hari Khamis jam 9 malam. Dan segala info daripada Jaib berkaitan dengan tak kisah, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan halal, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan apa saja kita akan sampaikan melalui podcast Jaib On Air. Okey, baik. Dalam segmen kenal tak ni, tuan segmen pertama kita tahulah tuan ni merupakan orang sebut sebagai bos halal lah. Kalau di Pahang ni tanggungjawab halal terletak ke bahu bos. Jadi bukan bosku bukan bosku, bukan. Sebab ni tapi dia bukan juga Baik, bos halal. Saya nak tanya bos halal. Berkaitan dengan soalan saya, apakah peranan bahagian halal? Sebab saya mewakili orang luar tuan yang mungkin tak tahu halal ni, peranan bahagian halal ni sebenarnya apa yang dia sedang buat. Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Piu Luqman selaku moderator kita pada petang ini Malam. Pada siaran malam. Siaran malam. Alhamdulillah, berkenaan dengan soalan yang dikemukakan tadi, apakah peranan bahagian pengurusan halal Betul. di Jabatan Islam Pahang. Jadi kita tahu Jabatan Islam Pahang ini fungsinya sangat luas dan bahagiannya pun banyak, ada 9 bahagian. Dan salah satu bahagian yang diwujudkan ialah bahagian pengurusan halal. Bahagian pengurusan halal ni dia mengurusi ataupun kalau bahasa yang lebih lunak menyantuni bagi mereka-mereka yang ingin memiliki ataupun memohon pensijilan halal. Jadi apabila mereka memohon pensijilan halal, kami akan proses permohonan tersebut sehinggalah mereka mendapat sijil halal berkenaan. Selain daripada itu, kita juga sentiasa memberi khidmat nasihat, tunjuk ajar kepada mereka-mereka yang ada hasrat, ada berkeinginan untuk mohon sijil halal ni. Jadi kita alu-alukan dan kita akan insya-Allah cuba membimbing mereka dengan cara yang terbaik untuk bagaimana mendapat info dan juga bagaimana mereka boleh memohon sijil halal berkenaan. Baik, tuan, cerita tentang sijil halal tadi, untuk orang di luar sana lah, dia macam dia buat kedai makan ke dan sebagainya, dan dia rasa teringin lah nak mohon channel tu. Dia nak hala ke mana tu pada permulaannya? Baik, sekarang ni media masa sangat luas lah untuk kita rujuk. Kalau kita sekarang ni medium main source media masa buka je laman web, YouTube, type je bagaimana nak mohon sijil halal. Saya rasa terlalu banyak info-info yang berkenaan dengan sijil halal ni. Dan kalau mereka yang ingin hubungi direct dengan kita pun, bahagian pengurusan halal di Jabatan Islam Pahang di tingkat 3, dan mereka boleh datang ataupun terhubungi kita. Kita ada pegawai-pegawai kita yang siap untuk melayani mereka-mereka yang ingin bertanya lah. Baik. Tuan, bila sebut tentang halal ni, kita maklumlah dia ada beberapa unit. Dan bagi orang luar sana mungkin dia tak tahulah kan. Berapa unit dan setiap unit itu apa peranan yang dia buat sampailah selesai orang tu dapat halal tu. Okey, di bahagian halal ni ada 4 unit. Satu
pentadbiran. Pentadbiran ni biasalah kerani, pengurusan fail dan sebagainya. Selain daripada itu, kita ada unit pensijilan. Pensijilan ni dia lebih kepada bermula dengan permohonan. Mana-mana pihak yang ingin memohon tu, dia akan hantar permohonan dengan kita. Dan kita bermula dengan semakan dokumen, ataupun istilah halal ni audit dokumen. Baik. Jadi audit dokumen kita, kita akan lihat satu persatu daripada syarikat berkenaan memenuhi tak syarat-syarat dan juga bahan gunaan ataupun bahan-bahan yang digunakan itu adakah patuh daripada hukum syarak. Jadi kita akan lihat salah satu daripada sudut dokumen. Apabila lepas mengatasi pemeriksaan dokumen berkenaan, kita akan pergi kepada unit kedua, iaitu unit audit permohonan. Jadi sebelum tu mereka kena bayar dulu. Okey, dah sebut bayaran berapa bayaran? Bayaran ni bagi industri kecil dia dalam RM100 je setahun. Oh, murah je. Dalam permohonan mereka RM20 dan proses tu RM100 setahun. Jadi dalam tempoh CJ tu RM200 lah, mengikut skim dan mengikut besar kecil sebagainya. Kalau besar tu lebih sikit lah. Tapi kebiasaannya yang kecil-kecil ni memang standard dia RM100 untuk setahun. RM100 setahun Ya. Okey, bermaksud semakin besar dia punya tu semakin mahal lah. Ya. Okey. Jadi seterusnya pihak kami akan menghubungi pihak usahawan ataupun industri berkenaan untuk menetapkan tarikh untuk kita pergi ke tempat mereka, dan kita akan pergi ke tempat mereka apabila mendapat persetujuan daripada usahawan berkenaan lah. Dan di sanalah kita akan lihat di lapangan satu persatulah dokumen yang mereka file halal mereka, daripada sudut pengurusan halal mereka di industri berkenaan ataupun di tempat mereka, sehinggalah kita akan semak bahan-bahan ingredient yang mereka gunakan, termasuk juga kebersihan, kepatuhan daripada sudut keselamatan makanan, dan sehinggalah daripada sudut penyimpanan mereka, storage, freezer, semua kita akan cek lah. Dan di situlah biasanya kita akan menemui perkara-perkara yang perlu kami tegur lah. Jadi bila kami tegur tu, pihak usahawan berkenaan dia kena menjawab ataupun membetul perkara-perkara yang kita tegur itulah. Tempoh yang kita bagi biasanya tempoh 2 minggu. 2 minggu daripada teguran yang kita keluarkan. Maksud di sini kalau mereka cepat, insya-Allah proses mereka lagi cepatlah. Jadi kalau lebih 2 minggu tu, jadi nanti dia akan melambatkan tempoh untuk mendapatkan sihalan berkenaan. Okey. Setelah mereka menjawab ataupun seandainya tak ada pun teguran yang kita keluarkan, pihak unit audit di lapangan nanti dia akan membawa ke satu proses yang lain, iaitu membawa ke sidang panel pensijilan negeri Pahang. Baik. Jadi semua laporan dapatan dari bentuk laporan dan juga laporan bergambar kita akan paparkan dalam dipanggil panel pensijilan negeri Pahang lah. Yang ini kadang-kadang orang tak faham. Mereka menganggap bahagian pengusaha halal ni mereka yang pergi audit, mereka yang mengeluarkan sijil halal. Sedangkan mereka kena faham di sini bahawa bahagian pengusaha halal ni hanya menguruskan saja, ataupun kita macam inilah, kita menguruskan sijil halal permohonan ini sehingga dah dah selesai daripada semua sudut pematuhan tadi, barulah kita bawa ke panel pensijilan halal. Panel ni dipengusikan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Negeri Pahang, Datuk Abdul Zaki. Kemudian ahli-ahlinya daripada berbagai agensi lah. Ada 7 agensi yang besar di sana, seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Veterina, Perkhidmatan Veterina, KPDN, daripada Majlis Agama, wakil daripada Qadi, daripada Mufti. Jadi
Kena ramai lah dalam panel tu. Ramai. Okey. Jadi maksud saya di sini peranan saya di situ akan membentang lah. Membentang dapatan-dapatan permohonan yang kita pergi buat audit di lapangan tersebut. Dan seandainya pihak panel bersetuju, barulah kita mengesyorkan permohonan ini diluluskan dan kita angkat ke JAKIM bagi tujuan untuk mendapatkan sijalan berkenaan. Baik, okey. Tuan cerita panjang-panjang tadi daripada proses kan. Perjalanan tu betul ke sebahagian orang kata ambil sijalan ni lama sangatlah. Ada setengah orang kata saya ni ambil bertahun tak dapat lagi. Betul ke gitu? Lama tu seandainya dia mohon, lepas tu apabila kita keluar teguran tadi, mereka tak jawab. Mereka tu jadi lama Jadi sekarang ni dia jadi auto reject dia panggil istilahnya dalam sistem tu. Kalau tempoh 2 minggu mereka tak jawab, kita akan tolak. Okey. Tetapi kalau mereka rasa teguran itu tak dapat dibuat dalam tempoh 2 minggu, mereka perlu buat permohonan kepada kita, buat satu surat yang mengatakan teguran ini perlu mengambil masa sedikit untuk ni, dan kita akan terimalah permohonan tersebut dan kita akan bawa panel ke dalam mesyuarat panel halal, memberitahu bahawa usaha berkenaan minta ditangguhkan. So kita ambil kira lah tu. Jadi kalaulah sekarang ni kalau pihak industri ataupun usahawan yang mohon ni tidak ada sebarang masalah, saya kira tak sampai 30 hari dah selesai. Oh, sekejap je? Sekejap je. Kalau ikut sebulan tu settle lah? Settle. Okey. Maknanya sekarang ni terserah pada mereka. Kalau mereka beri komitmen yang tinggi dan tidak ada sebarang masalah daripada sudut menjawab penteguran yang kita keluarkan, ataupun memang dah ready betul, tak ada sebarang teguran. Sebab panel yang kita buat ni sebulan 2 kali. Maknanya sebulan 2 kali, maknanya kalau dia memohon di awal bulan, di pertengahan bulan tu boleh lulus dah. Okey, tak sampai pun 1 bulan. Faham. Jadi kalau yang memohon di pertengahan tu, kita bawa kepada penghujung panel, penghujung bulan tu. Dan maknanya boleh capailah sebelum sebulan dah dapat sijalan. Faham. Kalau ikut gitu je, kalau ikut sebulan je. Ya. Tapi betul lah persepsi kot tuan, ataupun sebahagian orang yang mungkin dia tak ikut tadi, lalu dia kata tadi lah, saya dah 2 tahun tak dapat. Dia kena banyak bertanya dan juga orang kata jangan segan bertanya. Nanti sesat jalan. Jadi dia kena tanyalah. Macam mana, insya-Allah. Ini bukan soal nak lulus tak lulus peksa. Jadi kita akan bimbing. Baik. Insya-Allah. Okey, saya tambahan soalan boleh tuan? Boleh. Berkaitan dengan duit sikit. Sebahagian orang kata kalau nak mohon halal ni banyak duit pakai. Saya talak tepi yang tuan sebut tadi, kena bayar 100, proses RM20 macam tu. Berkaitan dengan ada orang sebut kalau nak dapat halal ni dia kena buat tu, dia kena buat ni, dari sudut kedai dia dan sebagainya, menyebabkan malah lah ambil halal. Mungkin dia berfikiran macam tu. Ya. Okey, daripada sudut permis, kalau kita permis, kalau produk lain lagi kan, permis berkenaan dia kena ada permis berkenaan, dia kena ada kawalan lah. Itu yang penting. Maksudnya contohnya daripada sudut kata kalau permis berkenaan tidak ada jaring, contohnya ataupun lantainya berlubang-lubang dan juga mungkin kotor. Jadi benda-benda macam tu kena baikilah. Maksud berjaring tu kerana nanti kalau tidak ada jaring boleh menyebabkan berlakunya pencemaran daripada kemasukan makhluk perosak, tikusnya, lipasnya, burung dan sebagainya. Jadi dia kena kepung lah jaring ke apa-apa yang patut supaya jangan ada makhluk-makhluk perosak boleh masuk lah. Sebab nanti halal nanti di kita bukan daripada sudut halal ingredient saja. Kita daripada thayyibah tu termasuklah kebersihan. Kebersihan, tidak ada dia panggil makhluk-makhluk yang seperti tikus, lipas sebagainya, mesti dinyahkan daripada tempat berkenaan. Jadi macam contohnya kalau lantai tu berlubang-lubang, jadi
menyebabkan berlaku kotor sebagainya. Jadi kita tak naklah macam tu. Jadi maksudnya pihak industri ataupun usahawan ni dia kena faham daripada sudut ni. Tidaklah kita katakan mesti perfect ataupun terlalu sempurna. Tetapi boleh dikawal daripada sudut kebersihan. Kalau lantai dulu lubang, macam mana dia nak basuh lantai? Kalau dah tingkap tu pecah sebagainya, macam mana dia nak kawal makhluk perosak masuk? Jadi daripada sudut tu industri kena faham. Dia kena baikilah sebelum mereka mohon sedia halal. Mungkin juga satu segi yang lain ialah pemisahan daripada katakanlah permis tu ataupun tempat tu dekat dengan rumah. Dekat tak apa, tapi jangan bercampur. Dia tak boleh sambung gitu Maksud sambung boleh, tapi dia ada sekatan lah, dia dinding. Tidaklah terus daripada dapur dia pergi ke dapur tempat yang halal tu. Jadi kawalan tu, saya kata tadi kawalan. Jadi nanti kalau tak ada kawalan, jadi bahan-bahan dapur yang digunakan tu mungkin akan bercampur. Ataupun pinggan mangkuk sebagainya yang mereka gunakan nanti takut bercampur. Jadi kawalan di sini mereka yang halal ni mesti spesifik untuk tempat yang mereka mohon halal tu. Jadi sebenarnya dari sudut kalau kondisi dia dah bagus, dia tak ada isu pun bak tu dah. Tak ada isu. Tak ada isu pun. Yeah. Macam tadilah kalau dia tak ada isu bak lubang ke burung tak boleh masuk dah ke lantai dah molek. Dia tak ada isu lah bak kena renovate banyak-banyak tak ada isu. Dan satu perkara lagi, dia ada dua. Satu CJ Mesti. Mesti ni yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kesihatan di Pahang. Maksudnya kalau Mesti ni dia lebih detail lah. Cuma setakat ini memang untuk persia halal ni tidak mewajibkan ada CJ Mesti. Dulu suatu ketika dulu saya rasa ada isu tentang halal ni mesti ada CJ Mesti. Sekarang ni tak. Maknanya CJ halal ni ada lebih tidaklah syadid ataupun tidaklah terlalu sedang-sedang lah. Sedang-sedang lah. Cuma tadilah mesti dapat kita pastikan tempat kita tu selamat, bersih dan sebagainya lah. Maksudnya dulu kena ada mesti baru halal. Sekarang ni tak ada mesti pun boleh apply halal. Boleh. Okey, baik. Jadi saya rasa orang jelas lah tu. Okey. Tuan dah cerita berkaitan dengan proses tadi kan. Bahagian pentadbiran, bahagian audit. Okey, last sekali bila dah dapat halal dah? Okey. Yang ni pun usahawan yang memiliki sedia halal kena faham, iaitu satu perkara yang paling penting untuk kita pastikan bahawa persia halal itu berjalan sepanjang masa dan berjalan dengan baik. Jadi industri atau usaha berkenaan mesti patuh semua syarat-syarat perkara-perkara yang berkaitan dengan persia halal ni. Jadi bagi memastikan perkara ini berlangsung secara berterusan, ada satu unit dipanggil unit pemantauan dan juga penguatkuasaan yang unit ini akan pergi bila-bila masa tanpa kita beritahu dahululah. Oh gitu Dan perkara ini kita letakkan KPI. Satu industri yang mempunyai persia halal kita akan pergi sekali sekurang-kurangnya. Maksudnya bila-bila masa yang jadual yang kita susun tu tanpa kita beritahu pada industri, kita akan pergi ke sanalah. Jadi di sanalah kita akan lihat industri ataupun usaha berkenaan betul-betul komitmen dengan memberi komitmen dengan persia halal ni. Kalau seandainya terdapat kesalahan dan juga ketidakpatuhan, maka di sinilah ada beberapa peringkat lah. Peringkat pertama kita beri teguran. Kalau terlalu besar ataupun melakukan kesalahan besar, kita boleh gantung. Dan kesalahan ini kalau kita tak boleh dimaafkan, kita boleh tarik balik sedia halal ni. Oh gitu. Maknanya sedia halal ni kita pantau secara berterusan, dan seandainya pihak industri atau usaha berkenaan tidak mematuhi sedia halal ni, maka kita boleh tarik. Okey, itu dari sudut pemantauan Memang pergi tak bagi tahu Tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Kalau bagi tahu tak mantau namanya. Dia siaplah, dia bersihlah dulu Okey, jadi saya rasa tuan kita dah hampir habis segmen pertama ni. Kejap sangat. Tak puas lagi cakap. Tak puas lagi Tapi kita ada lagi 2 segmen tu. Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan untuk penerangan. Saya rasa segmen pertama ni tuan berkaitan dengan kenal tak. Saya rasa orang dah kenal lah.
Bermaksud kalau nak mohon sijil halal melalui online, melalui My e-Halal, lepas tu dia boleh mohon kat situ, dan bahagian audit akan pergi kat tempat dia, dan last sekali dah dapat sijil halal, bahagian pemantauan akan pergilah. Jadi mudah-mudahan untuk segmen kenal ke tak ni, saya mohon untuk orang di luar sana fahamlah berkaitan dengan apa peranan bahagian halal di Jabatan Agama Islam Pahang. Dan alhamdulillah kita sampai kepada segmen yang kedua. Nama segmennya adalah Jangan Keliru. Dan kita seperti sedia maklumlah, pada segmen yang pertama, pada kali ini kita bawa Tuan Haji Adnan bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jaib. Jadi saya minta kepada semua yang sedang menonton, yang mungkin keliru lah, ada benda-benda nak tanya, ada benda yang mungkin yang tak faham lagi, boleh komen di ruangan komen kita. Jadi kepada semua yang masih menonton, terima kasih banyak-banyak. Mohon subscribe, tekan loceng tu, mohon share, mohon like, dan paling penting komen sikit lah. Mungkin ada cadangan, mungkin ada pandangan, ataupun ada benda yang nak tanya. Dan insyaAllah soalan-soalan tuan-tuan nanti kita akan ambil dan kita akan tanya pada panel-panel untuk episod akan datang. Baik, untuk segmen yang kedua tuan, jangan keliru. Tuan maksud jangan keliru ni, kita nak orang luar tu jangan keliru lah. Jangan keliru dengan kita. Soalan pertama kepada Tuan Haji, saya orang Islam, saya orang Melayu, saya buka satu kedai makan, apa sebab saya tak boleh pakai halal? Katakanlah saya bukan nak letak logo halal, cuma saya nak tulis dekat kedai saya, makanan ini dijamin halal. Sebab saya kan orang Islam dan saya pun orang Melayu. Kenapa tak dibenarkan macam tu? Okey, terima kasih Piu Luqman. Untuk semua yang mendengar ataupun bersiaran podcast kita ni, bila sebut halal ni, dia ada satu slogan, halal untuk semua. Okey. Halal untuk semua, bukan orang Islam saja, bahkan siapa-siapa pun boleh mohon. Okey, bila kita, ini kadang-kadang kekeliruan dalam masyarakat kita. Saya sudah Islam, kenapa, why not saya kena mohon sijil halal lagi? Baik, sijil halal ni dia satu sistem yang kita bangunkan, dan ada pengiktirafan di sana. Jadi pengiktirafan ini dia perlu melalui prosedur-prosedur dia. Jadi kalau saya ni seorang Islam dan saya ni nak isytiharkan makanan ataupun produk saya ataupun tempat saya ni halal, mesti dia melalui prosedur berkenaan. Dia kena mohon dan ada audit yang dibuat dan ada pemantauan yang dibuat. Jadi kalaulah siapa-siapa boleh letak halal, maka di manakah nilainya sijil halal ni? Betul. Di mana nilai? Jadi saya letak je halal, siapa yang pergi buat pemeriksaan? Tak tahu tak ada orang. Siapa? Jadi kalau contoh saya buat kerepek, lalu saya letak halal. Jadi orang ni pun buat letak halal. Dia sebenarnya siapa yang membuat perakuan, pengiktirafan. Jadi di sanalah perlunya ada sistem yang kita bangunkan ini diikuti, prosedur yang kita buat. Jadi yang pertama, yang keduanya, halal ni adalah untuk kita memberi jaminan kepada pengguna lah, betul-betul halal. Jikalau saya buat, saya pun kadang-kadang terlepas pandang ingredient ataupun bahan-bahan yang saya gunakan itu betul-betul halal atau tidak. Baik. Ataupun segi pengurusan saya bersih atau tidak, ataupun daripada sudut pengurusan saya di dapur sebagainya, patut tak saya buat begini. Jadi dengan halal ni dia ditetapkan satu standard, kalau halal ni dia perlu begini. Jadi maksudnya kalaulah orang Islam ni betul-betul dia nak memberi pengiktirafan kepada produk dia ataupun premis dia mohonlah sijil halal. Satu lagi ialah saya nak beritahu bahawa sijil halal ni dia agak istimewa. Dia tak boleh siapa-siapa boleh guna, ataupun istilah tadilah Muslim friendly ke, dijamin halal ke, whatever lah, walaupun dia tak letak logo halal, tapi yang tu pun tak boleh pakai. Tak boleh. Okey. Sebab
kita ada kawalan dia. Kita ada kawalan dalam undang-undang kita. Dia bawa Akta Perdagangan 2011. Ada perbahasan halal dan sebagainya. Jadi akta itu telah tetapkan mana-mana pihak tidak boleh menggunakan logo halal ataupun perkataan-perkataan yang menunjukkan halal, melainkan mereka perlu melalui proses yang saya sebutkan tadi, itu permohonan sijil halal, yang maka dia yang telah kita keluarkan, Jabatan Agama atau JAKI yang keluarkan. Maknanya kalau logo halal palsu pun, itu pun menjadi satu kesalahan. Baik. Dan Jaib ni dia ada hak, macam contohnya macam tuan sebut tentang logo palsu tadi. Kalau tiba-tiba orang tu pakai, jadi apa yang kita boleh buat? Okey, satu kita boleh buat aduan lah. Kita boleh aduan. Kita banyak menerima aduan tuan-tuan ya. Kita banyak menerima aduan dalam SISPA, sistem aduan awam kan, dan juga aduan-aduan dalam media massa. Jadi aduan-aduan ni kita mengambil action ataupun mengambil tindakan dengan kita pergi membuat pemeriksaan lah. Kadang-kadang aduan ni kadang-kadang tak berasas. Kita akan tengok dulu. Kalau berasas dan ada bukti-bukti yang menunjukkan dia pelanggaran kepada pemalsuan dan sebagainya, perkara yang boleh mengelirukan, jadi kita akan bersama dengan Kementerian Hal Dagangan, Perihal Dagangan. Di sana di jabatan berkenaan pun ada pegawai penguatkuasaan. Jadi mereka lah akan mengambil tindakan. Boleh saman ke? Boleh saman, boleh bawa ke mahkamah. Dan boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Maksudnya dari sudut ketat jugalah ya. Maksudnya kalau kita nampak tiba dibuat aduan dan datang orang Jaib dan juga KPDN tadi, diorang boleh di-compound? Boleh. Subhanallah. Baik. Jadi saya rasa benda yang pertama tuan saya rasa orang dia clear lah sikit kat sini. Sebab kita tengok kadang-kadang dia buat masakan Chinese contoh. Dia ni orang Melayu. Lepas tu dia nak tarik lah. Dia takut orang ingat ni kedai Cina. Lalu dia letak makanan halal, dia letak macam tu, ataupun dia letak apa sahaja yang menunjukkan yang dia tu Islam, maksudnya tak boleh Tak boleh. Termasuk tak bukan sekadar logo sahaja. Tak boleh. Halal tak boleh, Muslim friendly tak boleh. Kalau non Muslim meletakkan ayat-ayat Quran pun tak boleh. Gitu. Kalau dia non Muslim kemudian bagi menarik orang ramai datang kedai dia tu, dia letak Bismillah ke ayat kursi ke, itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh? Tak boleh. Sebab itu ada unsur-unsur penipuan. Betul. Dan juga unsur-unsur mengelirukan lah. Bahawa nak menunjukkan bahawa apa yang mereka berikan kepada pelanggan itu halal. Jadi sebenarnya kalau mereka betul-betul nak jujur dan juga betul-betul nak dapatkan pelanggan ni, mereka mohonlah sijil halal. Ya, betul. Maksudnya kalau tak ada, siapa yang mengiktiraf? Dia tulis saja. Tulis sajalah. Siapa yang buat pemeriksaan, siapa yang nak beri teguran kalau mereka tersalah. Betul. Okey, baik tuan. Dalam segmen yang sama, jangan keliru ni, saya nak tanya tentang ini skeptikal ataupun pandangan orang juga lah. Saya mewakili orang di luar sana yang mengatakan nak dapat halal ni adalah satu, mungkin yang pertama tadi tuan dah jawab sikit-sikit. Sekadar tambahan, orang kata susahlah nak dapat halal ni. Susahlah. Macam mana boleh diterangkan bab tu? Biasanya yang susah itu bila dapat dia sangat berharga lah. Kalau senang sangat, boleh kutip pergi jalan, rasa benda tu tak dihargai lah. Betul, itu betul tu. Jadi maksudnya bila susah tu, bila dapat tu, nikmatnya. Tapi sebenarnya nak beritahu, kita tanyalah yang telah memperoleh sijil halal ni. Jangan kita tanya orang-orang yang dia sendiri tak mohon. Lalu persepsi negatif lah yang ketimbul. Susah lah, payah lah, lambat sebagainya. Cuba tanya mereka yang telah memiliki sijil halal. Mungkin mereka kata susah juga tapi boleh kan. Macam tu lah. Sebab kalau kata senang sangat tu, maknanya tadilah tak bernilai lah pula. Maksud susah di sini ialah kita akan beri bimbingan. Contohnya bagaimana makcik-makcik, orang-orang yang berumur ni, dia tak familiar dengan sistem. Sedangkan permohonan halal ni semua dalam sistem. Jadi
segi teknikal lah, kita akan tunjuk macam mana nak buka laman web sebagainya. Itu boleh tanya. Kalau banyak sangat duit, kalau banyak duit lah, mana tidak ada halangan nak upah orang, hire pada orang lain. Orang buat untuk dia. Orang boleh, tetapi dengan syarat dia pun kena faham. Sekarang ramai juga yang menggunakan konsultan. Jadi konsultan berbayar lah. Jadi ni timbulnya mahal pula. Dia takut konsultan tu yang cam mahal. Dia khabar ke Jahit cam mahal. Timbul keliru. Jadi maksudnya kalau lebih bagus lagi, dia buat sendiri. Dia akan faham. Kita tunjuk aja secara percuma saja. Tapi kalau dia rasa malas sangat, dia upah orang lain. Kemudian pada masa sama dia pun mengambil faham. Sebab nanti apabila audit lapangan kita turun tu, kita akan tanya pada usahawan berkenaan. Bukan kita tanya pada konsultan yang buat tu. File halal di mana, buat apa dengan dengan penyelih halalnya. Jadi benda-benda macam tu dia sendiri kena faham. Kalau segi teknikal tadi, untuk buat filing, untuk masuk dalam sistem, yang tu dia boleh upah orang. Tapi boleh juga dia sendiri. Maksudnya bila dia sendiri, dia lebih faham. Ya, betul. Jadi kalau kata senang, tak senang, nak kata payah pun tak payah sangat. Sedang lah. Maksudnya bila payah tu, dia boleh bertanya macam mana nak selesaikan masalah dia. InsyaAllah lah. Baik, Alhamdulillah. Tuan, saya bertanya ni sebab saya pun sama, Tuan. Sebelum ni kita memikirkan nak dapat halal ni susah. Tapi betul Tuan sebut, kadang-kadang kita bertanya tu pada orang yang tak ambil halal pun kan. Dia ni tak ambil halal pun, lalu dia kata kawan saya tu nak ambil, payahlah. Dia cerita kawan dia, mahal lah, susah nak dapat lah. Sebenarnya kalau ikut betul-betul prosedur yang Tuan sebut tadi, sedang-sedang lah Tuan. Nak kata payah sangat pun tidak, tapi tidaklah senang sangat. Baik Tuan, saya rasa kita dah selesai tentang segmen jangan keliru ni. Dan mudah-mudahan yang di luar sana dapatlah ilmu. Bermaksud yang kita tanya tadi berkaitan dengan penggunaan logo halal. Bukan sekadar logo halal tak boleh pakai kalau tak ada sijil halal. Perkataan halal tak boleh pakai. Perkataan Muslim friendly tak boleh pakai. Ramadan Tuan, buffet Ramadan ni. Ya, betul. Buffet Ramadan tak boleh pakai. Apa saja perkataan yang tarik orang yang mengatakan dia ni halal, makanan halal, maka semua tak boleh pakai. Tak boleh. Kalau nak, mohonlah. Ya. Baik, selesai pada segmen yang kedua, jangan keliru. Terima kasih banyak kepada Tuan. InsyaAllah kita jumpa pada segmen yang ketiga, segmen nak khabar sikit. Jadi jumpa selepas ini podcast Jaib on Air. Bertemu pada segmen yang ketiga, podcast Jaib on Air. Jadi kepada segmen yang ketiga ni, saya rasa tuan-tuan dah tahulah dah episod ketiga ni, dan segmen ketiga kita adalah nak khabar sikit ni. Jadi dalam segmen ni kita nak sampaikan maklumat daripada, kalau untuk episod yang ketiga ni kita bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jaib. Jadi kita nak dapatkan maklumat lah daripada tuan berkaitan dengan apa yang halal buat. Ada tak program-program halal yang orang luar boleh join? Tak kisahlah sembelihan ke apa saja, program yang daripada sini ataupun apa saja maklumat yang nak disampaikan. Silakan. Baik, Alhamdulillah, untuk perkembangan halal ataupun pensira halal di Negeri Pahang ni semakin mendapat sambutan. Dan kita lihat kerajaan Negeri Pahang pun dia mengambil sikap proaktif. Seperti kita mohon penjawatan kepada kerajaan negeri untuk mendapat pegawai tambahan, khususnya bahagian teknologi makanan lah. Kerana salah satu perkara yang perlu dibuat audit, mereka yang perlu membuat audit ini ialah pegawai keselamatan, pegawai teknologi makanan. Jadi kita dulu ada seorang saja. Jadi kita dah dapat tambahan 3 orang. Terima kasihlah kepada kerajaan negeri yang telah meluluskan permohonan kita itu. Dan yang terkini, kerajaan ini telah mewujudkan Majlis Pembangunan Industri Halal, di mana Majlis Pembangunan Industri Halal ni dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, dan di dalam mesyuarat itu akan diwakili oleh semua pembesar-pembesar Negeri Pahang, SS, Kewangan, kemudian DO, YDP, dan ketua-ketua jabatan.
yang mana di dalam mesyuarat tersebut dibincang secara lumat berkaitan dengan isu-isu halal di Negeri Pahang lah. Isu-isu pembangunan industri Negeri Pahang. Ini baru lagi diwujudkan. Jadi insya-Allah dengan ada sokongan daripada kerajaan negeri, kita rasa pembangunan persisdahan halal Negeri Pahang ni akan lebih semarak lah, lebih apa lagi, lebih berkembang lah. Baik, kita sangat mengalu-alukanlah mereka-mereka di luar sana untuk memohon persisdahan halal lah. Kerana apa? Yang pertama sekali saya selalu sebut persisdahan halal ni ada dua cabang ataupun dua kepentingan bersama. Yang pertamanya kepentingan bagi industri itu sendiri, maknanya usahawan. Bila mereka dapat persisdahan halal ni, mereka boleh kembangkan perniagaan mereka. Maknanya sekarang ni mungkin produk-produk yang kecil-kecilan boleh pergi jauh. Ada yang kita bantu melalui persisdahan halal ni boleh ekspor ke luar negara. Boleh masuk dalam pasar-pasar raya yang besar. Sebab bila peringkat yang lebih besar ni, mereka akan meletakkan syarat, iaitu perlu ada persisdahan halal. Jadi maknanya, dan juga dengan ada persisdahan halal ni, kita tahu persisdahan halal ni telah mendapat pengiktirafan bukan saja dari lokal sampai international lah, persisdahan halal Malaysia ni. Jadi dengan ada logo halal pada produk mereka itu sebenarnya memberi satu kekuatan, kelebihan kepada produk ataupun tempat mereka lah. Kalau permis lah kan. Jadi maknanya memberi kekuatan kepada apa yang mereka niagakan. Itu manfaat yang sangat besar. Jadi kalau tak ambil tu macam satu kerugian lah. Dan kita rasa pelaburan untuk mereka berkorban untuk dapat persisdahan halal ni berbaloi ya. Dan yang keduanya manfaat bagi pengguna. Jadi kita tahu pengguna ni kita kebanyakan orang Islam. Jadi bila kita ni sebagai orang Islam, asas utama kita halal dan haram ni mesti kita perhatikan. Dan kita tahu makanan-makanan yang di luar sana banyak yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bukan Islam. Bahkan daripada luar negara-negara yang tidak Islam yang masuk dengan negara kita. Jadi kita pun tak tahu apakah bahan yang mereka gunakan dalam produk-produk mereka. Dan bagi mereka tak ada kepentingan pun nak meletakkan standard halal bagi mereka. Kerana mereka tak terikat dengan hukum hakam halal dan haram ni. Jadi bila kita sebagai Islam, kalau kita rasa pentingnya untuk mendapat sumber makanan ataupun bahan gunaan yang halal, so persisdahan halal itulah sebenarnya sebagai penyelamat kita, filter kita untuk mendapatkan makanan yang halal ataupun produk atau apa-apa saja yang berkaitan dengan halal ni. Kerana di situ ada jaminan halal. Bukan sahaja jaminan halal, di segi jaminan kebersihan, selamat untuk kita gunakan atau kita makan. So kalau kita ada mempunyai perasaan prihatin untuk menjaga Islam ni, kerana dalam hadis kata faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa irdihi. Siapa yang menjaga perkara yang syubhat itu, dia menjaga agamanya dan maruahnya. Jadi hadis tu jelas supaya kita ni berhati-hati. Bila kita jaga syubhat tu supaya kita jangan terjerumus dengan perkara-perkara yang haram. Jadi tak mungkinlah kita ni sebagai pengguna membuat penelitian ataupun membuat kajian terlebih dahulu untuk kita makan sesuatu. Jadi memadai dah ada pihak yang menguruskan ini bahagian pengusaha halal yang telah memastikan, yang telah kita buat pemeriksaan bahawa perkara apa yang mereka buat itu adalah halal. So inilah kefahaman yang kita nak beri dalam masyarakat, pentingnya persisdahan halal kepada pengguna Islam. Baik. Okey. Yang ketiga dia, kita juga sekarang sedang menekankan tentang sembelihan sekarang ni. Kita mengharapkan lebih banyak usahawan-usahawan yang menguruskan rumah-rumah sembelihan yang mohon persisdahan halal. Kerana rumah sembelihan ni yang masih kita banyak rumah sembelihan, contohnya sembelihan unggas ni banyak di Negeri Pahang, tapi masih minima yang memohon persisdahan halal.
kita tak mahu nanti pengusaha-pengusaha rumah sembelihan ni dia merasakan bahawa dengan ada sijil halal ni mereka ini diketepikan. Maksud saya ialah katakanlah hotel ataupun sekolah, kantin sekolah ataupun dewan makan sekolah, dia ada sijil halal. Jadi bila ada sijil halal, dia perlu mengambil sumber ayam itu daripada rumah sembelihan yang mempunyai persijil halal. Jadi orang-orang kita ni yang membuat rumah sembelihan tak boleh supply ke tempat mereka. Tak menampung. Bukan tak menampung. Tak cukup lah Bukan tak cukup. Tak, sebab mereka tak ada sijil halal. Okey. Mereka tak boleh nak bagi, tak boleh supply tempat-tempat yang ada sijil halal ni. Contohnya R&R Negeri Pahang ni, daripada Genting Sepah sampai ke Gambang, semua ni ada sijil halal. Mereka juga jual ayam goreng dan sebagainya. So kita yang usahawan-usahawan kita yang buat rumah sembelihan ni, dia tak boleh supply sebab mereka tak ada sijil halal. Baik. Jadi sebabnya mereka rasa nak kembangkan lagi, mereka kena ada sijil halal ni lah. Mana peluang tu besar lah. Besar lah. Hotel ke sekolah yang ada sijil halal ni. Itu satu. Yang keduanya, sijil halal ni kita tengok pada usahawan ataupun rumah-rumah sembelihan ni penting sebab kita akan lihat bukan saja daripada sembelihan sah hukum syarak, kita lihat siapa penyembelih, bagaimana mereka menguruskan rumah sembelihan tu dengan bersih dan sebagainya, yang menepati peraturan sijil halal ni. Jadi kadang-kadang kita lihat ayam yang dah bersih tu nampak macam okey, tapi bila kita pergi tempat dia, ya Allah, dengan kotornya, dengan urusan seperti ayam tu mereka letak bertindih-tindih, sepatutnya tak buat macam tu kan. Ataupun mereka tidak menjagalah daripada sudut kepatuhan hukum syarak cara sembelihan. Kadang-kadang kita tanya yang menyembelih tu, mana urat merih dengan halkum pun masih lagi tak tahu. Masalah lah, sedangkan mereka menyembelih. Sebab itu salah satu syarat penyembelih yang kita letakkan, dia mesti ada tauliah. Dan tauliah tu mesti dengan adanya kursus yang mereka telah lalui. Jadi kita nampak halal ni dia satu untuk kita letakkan rantaian supply chain dia panggil. Rantaian tu secara berterusan. Kita sendiri kalau kita rasa nak makan yang halal, yang betul-betul halal, yang ada orang buat pemeriksaan, ada orang yang perhatikan mereka ini, kita carilah rumah sembelihan yang ada sijil halal. Kalau bukanlah saya kata yang tak ada sijil halal tu haram, tetapi siapa yang pergi pengiktirafan, siapa yang pergi tengok, siapa yang buat cek pada mereka. Ya, faham. Jadi itulah sebenarnya kalau kita nak faham rantaian halal ni. Jadi kita anggap bahawa sijil halal ni sebenarnya untuk kebaikan orang Islam tu sendiri. Ya, betul. Untuk memberi jaminan halal yang kita makan ni. Baik. Dan kita kena faham bahawa makanan-makanan yang kita makan sekarang ni banyak yang fast food dan sebagainya, yang viral sebagainya, yang diimport daripada luar negara kan. Jadi maksudnya kadang-kadang dia ada bercampuran dengan bahan-bahan yang tidak halal. Sebab itulah seperti penggunaan gelatin, seperti penggunaan lemak babi dan sebagainya. Itu isu-isu dah halal lah. Jadi benda-benda itu kita kadang-kadang tak perasan ada dalam makanan kita. Jadi insya-Allah dengan ada sijil halal ni, benda itu akan kita dapat hindarkan. Baik. Okay, yang last saya nak kata. Kita sekarang ni juga memberi kempen kepada pengusaha-pengusaha catering. Catering pun sekarang ni sangat kurang untuk Negeri Pahang ni. Sedangkan catering ni saya rasa kalau yang besar-besar ni mereka memberi khidmat caterer kepada event-event yang besar. Sewajarnya mereka mohonlah sijil halal. Dan insya-Allah kita akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri akan letakkan nanti mana-mana pihak catering yang ingin supply kepada memberi perkhidmatan catering mereka ke event-event Kerajaan Negeri,
kena ada sijil halal. Oh, syarat dia gitu Tapi belum lagi. Oh, belum lagi. Okey. Belum lagi. Kita ke arah situ. Jadi sebab sekarang ni kebanyakan catering belum Betul. ada lagi. Mana kat Pahang ni tak banyak lagi kan? Tak banyak lagi. Saya harap kita akan ke arah itu sebab penting orang-orang makan, orang ramai datang ada jaminan halal dia. Macam juga kita dah buat dengan sokongan kerajaan negeri. Saya bawa paper tu untuk masuk dalam mesyuarat Exco negeri supaya mana-mana event ataupun program jabatan di bawah kerajaan negeri Pahang mesti memilih hotel yang ada sijil halal. Itu pun dah buat satu ketetapan lah. Jadi masuk sekarang ni hotel dah mula sedar bahawa penting mereka ni memiliki sijil halal. Benda tu dah dilaksana? Dah dilaksana. Maksudnya setiap kali event dia kena cari hotel yang ada sijil halal? Betul. Okey. Jadi maknanya itu sebenarnya kita untuk kepentingan orang Islam ni. Sebab kita sebagai ni kita tak tahu hotel tu kadang-kadang dia luar cantik, di dalamnya berbeza. Dapur dia tak tahu mana. Macam mana. Jadi dengan sijil halal ni kita dah buat check dalam storage dia, dalam chiller mereka, siapa yang masak, apa bahan gunaan mereka, kebersihan mereka macam mana kan. Jadi tu sebenarnya jaminan bagi orang ramai yang datang hotel tersebut dapat makanan yang halal lagi baik lah. Halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Baik tuan. Saya rasa dari sudut tuan sebut tadi, bila ada halal ni bukan sekadar peniaga pun peluangnya besar. Bawa keluar negara boleh. Hotel pun sekarang ni kerajaan nak buat event kena ada halal. Jadi peluang untuk orang ada halal tu sangat besar sekarang ni. Baik. Okey. Tuan, last sekali kalau ini tambahan lah soalan kalau boleh disebut secara, bukanlah kita sebut statistik tetapi kalaulah kesedaran halal, kalau kita letak macam ni kan daripada dulu sampai sekarang, tuan rasa macam mana? Adakah kesedaran sekarang dia semakin naik ataupun dia menurun ataupun dia kata je? Alhamdulillah untuk perjalanan persihalan untuk negeri Pahang ni dia punya radar dia semakin menaik lah. Semakin menaik. Tetapi untuk membandingkan negeri-negeri yang lebih besar lah, maksud saya negeri-negeri industri seperti Selangor, Penang, Johor, kita masih ke bawah lah. Okey. Tapi itulah numbers tu sebab negeri-negeri berkenaan dia negeri industri, dia lebih kepada multi punya besar yang besar-besar ni. So kita tak tumpu sangat yang besar ni. Yang besar ni mereka akan cari untuk sijil halal sebab mereka akan bawa ke luar negara perniagaan yang lebih besar. Kita nak upayakan yang usahawan kecil ni, usahawan kecil orang Melayu kita untuk kita bantu bersama. Dan tapi ialah oleh kerana kita kata tadi halal ni untuk semua, mana-mana pihak pun kita macam tu. Cuma nak menimbulkan kesedaran tadilah. Pengusaha-pengusaha kecil pun boleh mohon, yang besar boleh mohon, yang multi pun boleh mohon, siapa-siapa boleh mohon. Dan insya-Allah untuk negeri Pahang ni kita akan bantu sedaya upaya untuk mereka yang telah mohon ni kita akan dapat. Dan kita seru jugalah yang kadang-kadang usahawan kita ni bila dah habis tempoh mereka tak renew Oh gitu ada gitu Ada. Sebab apa? Sebab mereka tadi kalau bawah BIM Mengamara, dia lantik satu konsultan untuk memberi penerangan sebagainya lah untuk mereka dapat sijil halal. Tapi untuk renew tak ada lagi konsultan. Mana habis gitu. Habis jadi timbullah nanti mereka rasa susah, mereka rasa macam tak naklah mohon. Sebab dia kena buat baru balik tak? Kena renew ni dia tak susah seperti mohon sebab dia dah ada tu dia bawa je. Tapi oleh kerana daripada awal mereka tak buat, saya untuk renew mereka rasa macam susah. So mereka dah tak renew, sayanglah. Baik, subhanallah. Saya rasa Tuan Haji Adnan bin Mamat ini bagi info banyak sangatlah. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya mengharapkan yang menonton podcast kita sekarang dah banyak terungkai tu. Dia dah tahu dah serba sikit berkaitan dengan kenapa tak boleh guna halal kalau dia tak ada halal. Dia tahu sikit macam mana nak mohon dan dia tahu juga macam mana kepentingan kepentingan orang ada halal. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Adnan bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang. InsyaAllah kita doakan Tuan diberkati dan dirahmati sentiasa, insyaAllah. Amin. Jadi pastikan kepada semua yang sedang menonton, share pada kawan-kawan, maklumkan yang podcast Jaib sedang bersiaran
Jangan lupa pada setiap Khamis jam 9 malam. Cukup sekarang ini, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.